السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dihormati sahabat saya Tuan Haji Muhammad Tua, seluruh pengurusi JKK, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya minum dulu hari ini, saya memang saya bawa balik sampai pada Kuala Lumpur, daripada Terengganu, Kuala Lumpur, Kedah, Pulau Pinang. Pulau Pinang ni main pula di penghujung dunia lah tu. Balik pulau. Balik ke tanah pulau. Walaupun berat, esok pagi ada 2 kuliah lagi. Bayangkan amalan ni, saya ada orang belum bawa. Kalau saya main, saya memang jam lah. Saya sakit perut 4 hari dah. Sakit kepala pula. Allah, tentunya senang. Tidak pernah janji tu saya nak batalkan pun tak selamat ya, insyaAllah. Tak lama lah malam ni, insyaAllah 3 jam cukup lah. Tuan-tuan tunggu boleh boleh tunggu. Buat tunggu tak lagi pukul 10 kena balik lah, perselat. Jadi pada malam ini dengan kesempatan yang ada, bagi saya ini satu yang baik kerana kita buat bawa bumbung. Saya pernah berceramah di pasar malam di Kedah, kita buat di pasar malam. Ada expo, saya naik ceramah, orang kami beli belah. Siapa nak dengar, tak mau dengar sudah. Kadang-kadang kita pun mau flat. Kalau di pantai mereka, kita buat ceramah sambil bersantai. Mereka duduk makan mi lah apa, kita keliak tak kira dia ceramah. Ni udang lah apa ni pun satu cerainya saja. Kira ni okey lah. Jadi untuk kesempatan yang ada pada malam ini, saya berhasrat untuk membaca sebuah hadis. Di mana hadis ini, pengajaran hadis ini begitu banyak. Tapi sebelum saya membaca hadis tersebut, marilah kita sama-sama mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nazi'at, di dalam juz'u Amma ayat 40 dan 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Allah ketika mereka berdiri di hadapan Allah pada hari akhirat kelak. Oleh kerana ada perasaan takut akan kebesaran Allah, kekuasaan Allah dan sebagainya, ketika hidup di dunia mereka senantiasa berjaya mengekang, membendung kehendak hawa nafsu mereka. Maka sesungguhnya orang-orang yang sedemikian dijanjikan oleh Allah tempat tinggal mereka kelak di akhirat ialah surga. Ayat ini menjelaskan sesiapa yang berjaya mengekang atau menyekat kehendak hawa nafsu sehingga dia berjaya mentaati segala perintah-perintah Allah, dialah manusia yang berjaya di dunia dan insya-Allah di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, hadis ini sahih, dan beberapa ulama hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih
Yang bermaksud tidak sempurna keimanan kamu sehingga hawa nafsu kamu mengikuti ajaran yang aku bawa. Ini hadis yang akan saya bahas pada malam ini. Takat saya mampu saja dan saya larat saja. Nak balik dari sini mau sejam lebih. Kalau kita berdiri pukul 11, pukul 12 tengah ke 12 suku sampai rumah. Tapi nak kena mangkit 4 suku. Nak mandi, nak main kuliah subuh pagi pun jauh. Tapi esok lepas dia subuh main berang lagi tak dah. Kadang-kadang laku sangat pun cerai lah. Ni pakai terlebih laku jadi macam ni lagi. Sampai tak ada nak rehat. Baik. Maksud hadis ini yang menggesa supaya kita hendaklah memastikan supaya hawa nafsu kita ni senantiasa tunduk dan patuh mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu intisari hadis ini. Pengajarannya banyak. Saya nak sebut beberapa perkara sahaja. Makna tajuk kita malam ni hawa nafsu. Yang pertama, punca sebab utama pengajaran yang dapat kita ambil, manusia berpaling daripada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan ialah kerana hawa nafsu. Dia bukan tak tahu, dia mengaku, tapi kerana hawa nafsu. Sebab itu siapa yang tunduk kepada kehendak hawa nafsu, mereka dipasti sesat sampai bila-bila. Firman Allah di dalam surah Al-Qasas, surah ke-28 pada ayat 50. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Yang bermaksud, dan siapakah yang lebih sesat? Ya Allah tanya makna nak hadap, yang ni lah paling sesat daripada orang-orang yang mengikuti kehendak hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk daripada Allah. Ini bahaya ni tuan-tuan dan puan. Bila kita ni dah mulai ikut kehendak hawa nafsu, apa saja hawa nafsu nak kita ikut, kita taat, kita patuh, akhirnya kita lah manusia yang paling sesat. Kita tak boleh ikut hawa nafsu. Kita kena ikut apa? Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran itu kalam Allah. As-Sunnah itu kata Nabi. Nabi manusia yang Allahu Akbar. Kalau banding dengan saya, berjuta-juta kali lebih baik. Maksum. Makcik Som. Dipelihara daripada segala dosa. Kalau kita tak mau ikutlah ajaran yang dia bawa, Allahu Akbar, tak tahu nak kata apa. Kita pun habis modal. Takkan mencengih-mencengih. Tadi kataan cengih pula, tu yang syok. Kan? Nak bagi faham ya. Tapi ingat, punca manusia berpaling daripada petunjuk kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi tidak bukan kerana hawa nafsu. Bukan tak salah. Hawa nafsu kadang-kadang kerana nak hidup senang, dia pun tahu benda tu haram. Bukan dia tak tahu. Akhirnya binasalah dia. Tapi ingat, bila kita orang Islam yang mengaku beriman berpaling daripada petunjuk Allah dan Rasul, pastinya berlaku kehidupan yang porak-poranda. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Surah Taha, surah ke-20, ayat 124. Kepala pun nak kan. Kena pelan penedor sedikit balik. Ada aktifat dah. Belum dicari ya. Jangan teruskan makan kestapan lah. Tadi makan terus tak panggil. Tak lagi kita pelan sekejap balik lena syok sikit. Belum cari kan aktifat.
Maksud saya ni kalau pukul 12 ke atas susah nak tidur. Itu yang susah begitu. Tengoklah kalau tak sihat itu tuang kuliah subuh. Saya ni jenis disiplin, minta maaf. Bukan tak diri lah. Saya ni jarang sangat saya cancel kuliah. Orang cancel kuliah aku ada. Kecuali yang tak boleh nak mancit ke cerita lain. Lagi dia gagak tetapi sebab dakwah ni tak ada full stop aktifah.